Kak Fida nak kongsikan sikit apa pengalaman Kak sendiri. Makan buat darah tinggi daripada umur 50. Lepas tu bila Kak dah jadi join SPI ni, akan makan SPI lain tu tak berhenti. Makan je 1 hari 2 kali ambil. Sekarang ni Kak dah tak mampu buat darah tinggi dah. Sebab bila pada doktor dan beberapa kali setiap kali lepas makan tu 3 bulan sekali 5 bulan kali pergi doktor, darah semua elok. Jadi Kak normal balik dah normal balik. Tak payah ambil darah ubat. Tak ada perkesan tu. Tak ada kata pening ke nak pisam ke apa tak. Ini macam biasa saja. Lagipun bila Kak makan, Kak memandu sejauh mana pun boleh. Tak penat, tak letih langsung. Kakak dulu pergi ke Kelantan, Terengganu, Pahang. Balik ke KL. Kemudian besok pagi ke Hang semula. Tak ada rasa letih. Alhamdulillah. Itulah ke umur apa? Umur 71 dah. Oh, umur 71 boleh drive kereta pergi Kelantan tu. Alhamdulillah. Rezeki Allah Ta'ala bagi sihat kan. Tapi Kak, nampak kalau dalam kamera ni Kak, Ya. nampak macam umur 51. Ya ke? Memang ada satu je pun. Maksudnya dia diskaun 20 tahun tau. Ya, Alhamdulillah. Syukur. Okay, terima kasih Kak atas percaya Kak. Terima kasih.